Lanskap pendidikan Singapura terus melalui perubahan dengan pendekatan yang lebih inklusif dan menyeluruh. Beberapa perubahan diperkenalkan tahun ini untuk membuka lebih banyak peluang kepada pelajar bagi sesuaikan laluan pembelajaran masing-masing. Dalam Jendela 2026 hari ini, kita singkap beberapa langkah tersebut yang mencerminkan usaha berterusan pemerintah untuk mengurangkan penekanan terhadap grade semata-mata. Sebaliknya, meluaskan takrif meritokrasi meliputi kemahiran dan keupayaan pelajar. Bahasa Melayu merupakan mata pelajaran yang sangat diminati Nur Raihana Syari. Maka tidak hairanlah apabila beliau meraih grade cemerlang dalam keputusan PSLE tahun lalu dan berhasrat mengambil bahasa Melayu lanjutan di peringkat menengah. Bermula tahun ini, lebih ramai pelajar seperti Raihana layak mengambil bahasa ibunda lanjutan dengan kriteria kelayakannya dilonggarkan. Jika sebelum ini, keputusan keseluruhan PSLE dijadikan ukuran, kini penilaian dibuat berdasarkan kekuatan pelajar dalam bahasa ibunda sahaja. Saya berasa sangat gembira kerana saya boleh continue this progress of higher mother tongue and terus mempelajari sesuatu yang lebih lanjut dalam bahasa Melayu. Kerana saya rasa yang saya boleh natural dengan bahasa dan saya tidak terlalu stres bila saya mempelajari. Menurut Kementerian Pendidikan, langkah ini bertujuan memperkukuh kedua-bahasaan dalam kalangan pelajar. Pendekatan ini juga memberi peluang kepada lebih ramai pelajar yang menyerlah dalam bahasa ibunda untuk mencabar diri di peringkat lebih tinggi. Bahasa Melayu lanjutan ini sebenarnya membangunkan tahap penguasaan bahasa yang lebih tinggi melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan juga ia memberi keupayaan wacana akademik dan pendedahan pemahaman sosio budaya yang lebih mendalam kepada pelajar-pelajar yang mengambilnya. Dan seterusnya, bahasa Melayu lanjutan membolehkan pelajar menganalisis, menilai dan mengungkap idea yang kompleks secara kritikal dan bernuansa. Ini memperkasa pelajar sebagai pemikir dua bahasa yang yakin dan berkeupayaan tinggi. Ini penting dalam proses kita untuk meluaskan jumlah pelajar yang confident dalam penggunaan bahasa Melayu. Bagi Raihana, persiapan awal sudah pun dimulakan kerana menyedari akan tuntutan lebih tinggi bagi subjek tersebut di peringkat menengah. Saya akan membaca buku seperti novel ataupun komik untuk meningkatkan kosakata dan juga peribahasa saya. Saya juga mungkin akan menonton drama bahasa Melayu. Saya cuba untuk fikir positif bahawa ia akan sama sahaja di sekolah rendah kerana walaupun ia lebih susah tetapi saya akan mencuba sebaik mungkin. Apabila kita lebih ramai dapat pelajar-pelajar yang ambil bahasa Melayu lanjutan ini, perlu ada penyesuaian terhadap cara mengajar. Tapi yang penting sekali sebenarnya guru kita sudah bersedia untuk mengajar kerana mereka sudah diberi latihan untuk mengajar bahasa Melayu di apa sahaja peringkat dan program yang ada. Tapi satu yang penting di sini adalah pengamalan pembelajaran pembezaan. Mengambil kira keperluan, minat dan tahap keupayaan pelajar. Dengan jumlah pelajar yang semakin banyak dan luas ini, guru-guru perlulah memberi sokongan yang lebih dan mengenal pasti apa yang perlu dilakukan dengan memberi contoh supaya pelajar-pelajar yang baru ini dapat mengikuti program Bahasa Melayu lanjutan dengan lebih baik dan berkesan. Langkah tersebut antara perubahan dalam lanskap pendidikan tahun ini yang memberi lebih ruang dan fleksibiliti kepada pelajar mengembangkan potensi masing-masing. Perubahan sama turut dilihat dalam program asas Politeknik PFP bagi pelajar peringkat N yang ingin melanjutkan pelajaran ke Politeknik.
Di bawah pelaksanaan baharu bermula tahun ini, PFP dibahagikan kepada 3 kelompok bidang dan bukan lagi terikat kepada satu kursus diploma pada tahun pertama. Ini bermakna pelajar akan mengambil subjek-subjek kemahiran asas pada tahun pertama dan hanya memilih diploma khusus apabila memasuki tahun kedua pengajian. Pendekatan baharu PFP ini diharap dapat membantu pelajar lulusan GCE peringkat N seperti Adli Rizki Amzah membina asas kukuh dalam menempuh pendidikan di Politeknik. Kerana dari sekolah menengah, kalau kita pergi ke Politeknik saja, mungkin kita tidak boleh catch up dengan apa mereka akan mempelajari dan mungkin kita tidak boleh berasa sedia. Jadi dengan PFP, saya rasa ia boleh menolong kita dengan menyiapkan kita untuk kursus-kursus kita. Walaupun Adli sudah menanam hasrat mengambil diploma pengurusan penerbangan, PFP juga berfungsi sebagai jaringan keselamatan sekiranya kursus itu didapatinya tidak sesuai. Jika saya rasa saya akan pilih kursus yang salah atau ia bukan seperti yang apa saya inginkan yang menjadi. So yang kluster itu akan memberikan saya lebih idea dan lebih masa untuk mendapati tahu apa kursusnya dan apa saya akan menghadapi dalam kursus itu. Pendekatan yang lebih inklusif dan fleksibel ini sejajar dengan kesaan Perdana Menteri Lawrence Wong untuk mengurangkan penekanan terhadap grade serta meluaskan takrif meritokrasi meliputi kemahiran dan keupayaan pelajar. Pemerintah kata PM Wong juga akan meluaskan sokongan kepada kanak-kanak dari keluarga berpendapatan rendah agar mereka mendapat permulaan pendidikan yang setara. Sejajar dengan usaha itu, lagi 49 prasekolah kini menawarkan yuran yang lebih rendah bagi memastikan pendidikan awal kekal dimampui mulai bulan ini. Dalam masa yang sama, langkah lebih tegas turut diperkenalkan demi memelihara kesejahteraan pelajar. Mulai tahun ini, penggunaan telefon dan jam bijak pelajar sekolah menengah diperketat termasuk di luar waktu pembelajaran. Langkah serupa telah dilaksanakan ke atas murid sekolah rendah tahun lalu bagi membentuk tabiat penggunaan skrin yang lebih sihat. MOE juga sedang mempertimbangkan saranan-saranan bagi memperkukuh rangka kerja menangani kes buli di sekolah susulan kepada beberapa kes buli sebelum ini. Antara cadangan yang diteliti termasuk penubuhan unit anti-buli serta bimbingan pakar yang dijangka diumumkan pada separuh pertama tahun ini. Dalam dunia yang kian berubah, pendekatan pendidikan yang lebih menyeluruh ini diharap dapat memperluas erti kerjayaan dengan masyarakat menghargai kepelbagaian bakat dan kemahiran, bukan hanya pencapaian akademik.